Kak M mengaku bersemuka dengan Zara Khairina. Sebuah perkembangan penting dalam inkues kematian pelajar tingkatan 1, Zara Khairina Mahathir. Di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu, seorang pelajar senior yang dikenali sebagai Kak M tampil memberi keterangan dan mengaku pernah bersemuka dengan Allahyarham Zara Khairina. Ini adalah laporan penuh daripada prosiding hari ini. Segmen 1. Latar kejadian. Saksi ke-39 inkues kematian Zara Khairina Mahathir, seorang senior yang dikenali dengan gelaran KM, mengaku di Mahkamah Coroner di sini hari ini bahawa dia pernah bersemuka dengan pelajar tingkatan 1, Zara Khairina Mahathir, atas dakwaan remaja terbabit dan rakan-rakannya telah mengejek adik senior itu. KM yang juga saksi kanak-kanak ke-30 dalam keterangannya memberitahu dia bersemuka dengan Zara Khairina pada penghujung Mei lalu. Keterangan itu disampaikan secara in camera di hadapan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan. Segmen 2. Latar asrama dan hubungan antara blok. Menurut Peguam Muhammad Syarul Nizam Muhammad Saleh, saksi merupakan pelajar senior yang tinggal di blok asrama berasingan daripada Zara Khairina. KM tidak tinggal di blok sama dengan Zara Khairina, blok A, Rabiatul Adawiyah, sebaliknya duduk di blok berlainan, blok B, Sumayyah. Segmen 3, isu audio tular. Sebelum ini, tular di media sosial rakaman audio perbualan antara Zara Khairina dengan ibunya, Noraidah Lamat, mengenai KM yang pernah mengeluarkan perkataan, "Kalau aku touch kau ini, berdarah kau ni," kepada remaja terbabit dan rakannya. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pasukan peguam yang mewakili Noraidah, saksi itu berkata dia bertindak bersemuka dengan Zara Khairina dan dua rakannya selepas mengetahui mereka mengejek adiknya yang juga tinggal di blok asrama sama dengan pelajar tingkatan 1 itu. Audio. Rakaman suara berdurasi 44 saat memaparkan perbualan antara Allahyarham Zara Khairina Mahathir, 13 tahun, dan ibunya, Noraidah Lamat, memaparkan rasa takut yang dialami remaja itu terhadap seorang pelajar senior dikenali sebagai KM. Rakaman itu dipercayai dirakam beberapa hari sebelum kejadian yang membawa kepada kematian Zara. Dah takut dah berjumpa ke KM. Dia masih lagi. Apa jangan jangan nak. Kalau itu dah minta tolong ada orang ni kan. So aku tanyakan dekat adik. Dia tanya minta tolongkan dekat adiknya. So aku tanyakan dekat sebenarnya masih ada masalah dengan aku. Lepas tu KM dia bilang ya aku masih lagi dah maafkan sejarah. Dia kepada nama Mora dia beli karbi itu. Belum. Minta tolong orang dah dapat dia sudah padam. Lepas tu dibuat berarti. Ada lagi? Iya. Kalau dia buat juga macam mana? Itu yang pernah bilang. Kalau aku touch kau ni berdarah-darah kau ni. Ya. Kalau dia buat lah apa yang jadi? Segmen 4. Insiden bersemuka. Saksi berkata mereka, Zara Khairina dan dua rakannya dikatakan menyindir para pelajar junior termasuk adik saksi. Pada malam tersebut, pada penghujung Mei, saksi bersemuka dengan ketiga-tiga pelajar junior tersebut untuk bertanya sama ada mereka mempunyai masalah dengan adiknya. Zara dan para pelajar junior hanya diam dan saksi menegaskan supaya mereka tidak mengganggu atau menyentuh adiknya. Saksi berkata tiada sebarang kekerasan berlaku. Saksi menyatakan bahawa itulah kali pertama dan terakhir dia berjumpa dengan Zara. Selain malam tersebut, saksi tidak pernah berbual atau berhubung secara peribadi dengan Zara. Jelas kenyataan tersebut. Segmen 5, Malam Tragedi. Tambah saksi inkues ke-30 itu, pada malam 15 Julai lalu, malam Zara Khairina disoal siasat senior, KM berkata dia berada di dom sendiri dan tidur sekitar pukul 11 malam sebelum bermalam di dom rakan lain. Segmen 6, Keterangan Ketua Warden. Menurut saksi inkues ke-8, Ketua Warden Sekolah Menengah Kebangsaan SMKA
Tun Dato' Mustafa Azhari Abdul Sagap sewaktu siasatan yang dijalankan sendiri oleh pihak sekolah selepas kejadian malang yang menimpa Zara Khairina, KM mendakwa dia mengeluarkan kenyataan tersebut kerana emosinya tidak stabil kerana biliknya semak dan kotor serta selepas mengetahui adiknya diejek. Azhari dalam keterangannya berkata, Zara Khairina dan pelajar lain didakwa telah mengejek adik perempuan KM yang berada di tingkatan 2 dengan menulis nota, dia seorang yang suorku, berlagak orang kuat, sengaja takutkan Form 1 padahal baru juga junior. Segmen 7. Hubungan dengan rakan Zara. Menyambung keterangannya, KM memberitahu bahawa dia tidak begitu mengenali Zara Khairina. Sebaliknya mengenali seorang pelajar junior yang juga kawan baik remaja terbabit. Menurutnya, kawan baik Zara Khairina itu merupakan seorang yang peramah tetapi suka memutarbelitkan cerita. Ujar saksi itu, dia pernah berselisih faham dengan kawan baik Zara Khairina apabila rakan remaja itu menuduhnya sombong dengan junior. Segmen 8. Sikap KM di asrama. Saksi itu mengakui bahawa terdapat pelajar junior yang tidak suka kepadanya kerana dia bersikap tegas dan garang terutamanya terhadap pelajar junior yang tidak mengemas bilik atau menjaga kebersihan asrama. Prosiding inquest bagi kematian tragis Zara Khairina masih diteruskan dengan beberapa saksi lagi dijangka tampil memberi keterangan. Kami akan terus bawakan perkembangan terkini sebaik maklumat rasmi diterima. Teruskan bersama kami untuk liputan penuh perkembangan kes ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe agar anda tidak terlepas sebarang kemas kini terkini daripada saluran kami. Jumpa lagi dalam laporan seterusnya. Usiamu baru 13 tahun, mimpi masih jauh di langit biru. Namun malam itu semuanya kelam, bulan menjadi saksi kau tak kembali pulang. Kata mereka kau jatuh sendiri, tapi benarkah itu realiti? Bila tengkuk lebam tubuh terhenti, tapak kaki kiri berdarah sunyi. Tiada cerita, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa tahu apa terjadi, siapa kejam, siapa bersalah kini. Justice for Zara Khairina.